Hello guys, welcome to channel Kelana Pahang. So, hari ni kita dah lama tak update berkaitan dengan Pondok Kelana ni. Korang boleh tengok. Okey, ni info terkini yang kita dah tak buat pengumpulan pakaian terpakai dekat Pondok Kelana ni. So, saya nak buat tour lah. Tour landscape. Landscape kat Pondok Kelana. Korang tengok. Okey, ni so kita tengah masih dalam renovation. Okey, ni Amar. Amar tengah buat apa, Amar? Ketam kayu. Tengok, Amar melicingkan kayu, ada projek kita. So, korang tengok. Banyak tumbuhan yang kita dah tanam dekat sini. Saya tak pasti. Saya ada tanya. Ada Kak Atik. Saya dah tanya Kak Atik. Tak tahu nama saintifik Selekia benda tahu. Tapi tak apalah. Okay, ada pokok teratai. Macam-macam pokok. Tengok kayu pun banyak. Ni yang kayu saya buat video hari tu. Okay, jom. Kita buat tour. Okay, so ni keadaan sekarang. Korang tengok, kita dah ada pondok buluh kat sini. Ni pun kita orang buat sendiri. Pokok-pokok banyak. Landscape sini dah cantik orang. So, korang kena nantikan update Pondok Kelana ni. Apa yang kita nak buat lagi. So, malam-malam pun dia punya suasana kat sini lain macam orang. Memang cantik. Okay, so jumpa next episode. Saya bawa jalan korang kat belah dalam pula. Okay, cak.